Saya jemput Yang Berhormat Jempoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih Panitia Ketua kerana mengizinkan Jempol mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Jenayah Cyber 2026 ini. Ironinya, ketika Dewan membahaskan rang undang-undang Jenayah Cyber 2026, negara baru sahaja berdepan dengan gangguan cyber terhadap aplikasi Flexi Parking dan portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Lebih membimbangkan, sebanyak 66,204 kes penipuan dalam talian dengan kerugian 2.97 bilion direkodkan sepanjang tahun 2025 menurut Ketua Polis Negara. Jempol menyokong RUU ini bagi memperkukuh usaha membanteras jenayah cyber. Namun, dalam memperluaskan kuasa penguatkuasaan, akta ini perlu menjamin hak privasi rakyat serta prinsip semak dan imbang. Puan Yang di-Pertua, Jempol akan menyentuh membahaskan 3 perkara berhubung dengan rang undang-undang ini. Pertama, iaitu hukuman terhadap serangan ke atas sistem komputer. Pasal 10 hingga pasal 15 yang memperuntukkan hukuman lebih berat terhadap kesalahan seperti penggodaman, gangguan sistem komputer dan penyalahgunaan peranti. Hukuman sehingga 500,000 RM dan penjara 7 tahun membuktikan kerajaan serius membanteras jenayah cyber. Namun, bagi penggodam yang mempunyai kepakaran teknikal, hukuman penjara sahaja mungkin tidak mencukupi. Mahkamah juga wajar diberi kuasa mengenakan sekatan penggunaan internet atau peranti tertentu selepas pesalah dibebaskan bagi mengelakkan jenayah berulang. Persoalan Jempol, adakah kerajaan bercadang memberi kuasa kepada mahkamah mengenakan perintah tambahan seperti sekatan penggunaan internet atau pemantauan digital terhadap pesalah berisiko tinggi selepas disabitkan. Puan Yang di-Pertua, seterusnya ialah perkara 2, penguatkuasaan kesalahan berkaitan deepfake. Pasal 23 yang memperkenalkan kesalahan berkaitan manipulasi kandungan visual atau video menyerupai seseorang atau lebih difahami sebagai deepfake. Peruntukan ini amat tepat pada masanya kerana teknologi AI kini mampu menghasilkan kandungan palsu yang sukar dibezakan daripada yang asli. Namun, cabaran sebenar ialah membuktikan unsur niat atau dalam bahasa perundangan tersebut sebagai mens rea. Bagaimana jika kandungan tersebut hanyalah satira, parodi atau karya kreatif? Tanpa garis panduan yang jelas, penguatkuasaan boleh menimbulkan kekeliruan. Persoalan Jempol, apakah garis panduan kerajaan bagi membezakan kandungan jenayah dengan satira, parodi atau karya kreatif yang sah? Puan Yang di-Pertua, seterusnya perkara 3, kuasa penyiasatan dan hak privasi. Pasal 40 dan pasal 41 memberi kuasa kepada pendakwa raya membenarkan pengumpulan data trafik masa nyata serta memintas kandungan komunikasi bagi tujuan penyiasatan. Kuasa ini penting untuk membanteras jenayah cyber dengan pantas. Namun, kuasa ini juga membolehkan komunikasi dipantau secara nyata tanpa pengawasan. Bayangkan jika perbualan WhatsApp antara ahli keluarga atau rakan dipantau atas alasan penyiasatan. Walaupun bertujuan membantas jenayah, ia menyentuh hak privasi yang amat serius. Persoalan Jempol, adakah kerajaan bersedia mempertimbangkan supaya pelaksanaan fasa 40 dan fasa 41 hendaklah tertakluk kepada perintah kebenaran mahkamah, sekurang-kurangnya bagi kes yang tidak melibatkan keadaan mendesak. Puan Yang di-Pertua, Jempol berharap segala pandangan yang dibangkitkan dalam pertimbangan demi memastikan akta ini bukan sahaja berkesan dalam membasmi jenayah cyber di samping melindungi privasi dan kesejahteraan rakyat. Dengan itu, Jempol mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempoh.